فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami yang berkod PIMK 1124. Nama diberi Nurul Alia binti Mak Khalil dari kelas PT1 S2.01 daripada kos Pendidikan Islam. Tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini adalah gaya kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menangani cabaran politik dan kesatuan umat Islam berpandukan Al-Quran dan Hadis. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Mari kita lihat gaya kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berteraskan Al-Quran dan Hadis. Daripada sini kita dapat lihat apabila beliau sentiasa menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan utama dalam membuat keputusan politik dan pentadbiran ketika menghadapi golongan yang enggan bayar zakat selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memerangi mereka kerana zakat merupakan satu kewajipan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran bagi seluruh umat Islam. Beliau juga berpegang kepada prinsip hadis Nabi Muhammad SAW bahawa zakat dan solat tidak boleh dipisahkan. Tindakan ini menunjukkan nilai integriti yang tinggi dalam diri beliau, seperti tegas mempertahankan hukum Allah, tidak tunduk kepada tekanan politik serta konsisten dengan prinsip agama. Yang kedua, kepimpinan berasaskan Asyura, iaitu perbincangan. Walaupun tegas, Abu Bakar As-Siddiq tetap mengamalkan Asyura dengan para sahabat sebelum membuat keputusan besar. Walaupun beliau seorang pemimpin yang tegas, Abu Bakar tetap mengamalkan Asyura dalam pentadbirannya. Sebagai contoh, beliau berbincang dengan sahabat seperti Umar ibn Al-Khattab dan Utsman bin Affan mengenai urusan pentadbiran dan peperangan. Amalan ini menunjukkan nilai integriti seperti saling menghormati pandangan orang lain, tidak membuat keputusan secara autokratik serta memastikan ketelusan dalam pentadbiran negara. Dan akhir sekali, yang ketiga, gaya kepimpinan iaitu ketegasan mempertahankan kesatuan umat Islam. Cabaran utama pada zaman beliau ialah perpecahan umat selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, Abu Bakar As-Siddiq bertindak menyatukan semula umat Islam yang berpecah belah serta menghapuskan Nabi palsu seperti Musailamah. Usaha ini menunjukkan nilai integriti seperti mementingkan perpaduan umat, bertanggungjawab dalam menjaga kestabilan negara serta tegas dalam mempertahankan kebenaran. Selain itu, beliau juga seorang yang berani dalam membuat keputusan pada waktu yang sukar dalam krisis politik. Ini menjadikan kepimpinan Abu Bakar menjadi lebih kuat. Dalam keadaan negara yang tidak stabil, beliau tetap berani membuat keputusan walaupun ditentang oleh sebahagian sahabat. Sebagai contoh, beliau tetap menghantar tentera di bawah pimpinan Sama' ibn Zaid seperti yang telah dirancang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tindakan ini menunjukkan nilai integriti seperti berpegang kepada amanah Nabi, berani menanggung risiko serta teguh dalam mempertahankan prinsipnya. Di sini saya telah sertakan beberapa dalil tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, haddathna Ahmad bin Abdah wal Husain bin Hasan al-Marwazi qala haddathna al-Mu'tamar bin Sulaiman an Hamid an Anas qala qila ya Rasulullah ayun nas uhibbu ilaik qala Aisyah qila minar rijal qala abuha. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas ibnu Malik yang menyatakan bahawa apabila para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling engkau kasihi? Baginda menjawab, Aisyah. Kemudian ditanya lagi, daripada kalangan lelaki? Baginda menjawab, abuha, iaitu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini menunjukkan bahawa Abu Bakar merupakan lelaki yang paling dikasihi oleh baginda Rasulullah SAW. Kasih sayang Rasulullah kepada Abu Bakar bukan sekadar hubungan kekeluargaan semata, tetapi kerana keimanan, akhlak dan kepribadian beliau yang sangat tinggi. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang berakhlak mulia, jujur dan amanah,
iaitu ciri-ciri penting bagi seorang pemimpin. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW sejak awal dakwah Islam. Beliau sentiasa membenarkan setiap perkataan Nabi tanpa ragu-ragu, sehingga digelar As-Siddiq, yang bermaksud orang yang sangat membenarkan kebenaran. Sifat ini menunjukkan integriti yang tinggi dalam diri beliau, menjadikannya seorang yang layak memimpin umat Islam selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mempercayai Abu Bakar sebagai individu yang paling dekat dan paling diyakini dalam kalangan lelaki. Kepercayaan ini terbukti apabila Abu Bakar sering dipilih oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas-tugas penting seperti menemani baginda dalam peristiwa hijrah dan menggantikan baginda menjadi imam solat ketika baginda sakit. Tindakan Rasulullah SAW ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kelayakan kepimpinan yang tinggi dan diyakini oleh baginda untuk memimpin umat Islam. Di samping itu, kedudukan Abu Bakar sebagai lelaki yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW juga membuktikan bahawa beliau memiliki sifat kepimpinan yang unggul seperti kebijaksanaan, keberanian dan ketegasan. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar berjaya menangani cabaran besar seperti golongan murtad dan nabi-nabi palsu, serta menyatukan semula umat Islam yang berpecah belah. Kejayaan ini menunjukkan bahawa beliau benar-benar layak menjadi seorang pemimpin selaras dengan kedudukan istimewanya di sisi Rasulullah SAW. Mari kita lihat pada dalil yang kedua. Haddathna Ali bin Muhammad, haddathna Waqi', haddathna Al-A'mash, an Abdullah bin Murrah, an Abil Ahwas, an Abdullah qala Rasulullah SAW, ala inni abra' ila kullu khalil min khullatihi walau kuntu muttahidan khalilan liittihadhi Abu Bakrin khalilan inna sahibukum khalilullah qala Waqi' ya'ni nafsihi. Hadis ini daripada Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ingatlah, sesungguhnya aku berlepas diri daripada setiap khalil, daripada kekhalilannya. Sekiranya aku hendak mengambil seorang khalil, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Sesungguhnya, sahabat kamu ini adalah Khalilullah, berkata Waqi'. Yang dimaksudkannya ialah diri baginda sendiri. Hadis ini bukan sahaja menunjukkan kedudukan Abu Bakar sebagai sahabat yang rapat, malah ia turut membuktikan keistimewaan beliau pada pandangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menyatakan bahawa sekiranya baginda dibenarkan memilih seorang manusia sebagai khalil, teman paling rapat, maka baginda pasti memilih Abu Bakar. Kenyataan ini menunjukkan bahawa Abu Bakar memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam hati Rasulullah SAW, melebihi sahabat-sahabat yang lain dari segi kepercayaan dan kesetiaan. Keistimewaan Abu Bakar pada pandangan Rasulullah SAW juga dapat dilihat melalui beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Antaranya ialah apabila Rasulullah SAW memilih Abu Bakar sebagai teman hijrah. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Rasulullah sangat mempercayai Abu Bakar kerana baginda hanya memilih individu yang paling amanah dan berani untuk menemani baginda dalam perjalanan yang penuh bahaya tersebut. Baiklah, kesimpulan daripada semua yang saya ceritakan sebentar tadi adalah gaya kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini menunjukkan integriti yang sangat tinggi melalui ketegasan, kejujuran, keberanian dan kepimpinan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Beliau berjaya menangani cabaran politik serta menyatukan umat Islam melalui prinsip syura, iaitu perbincangan, amanah dan tanggungjawab yang kukuh. Gaya kepimpinan ini menjadikan contoh penting kepada pimpinan masa kini dalam membina pentadbiran yang berintegriti dan berlandaskan nilai agama. Syukran, itu sahaja daripada saya. Kullu khair minallah wa kullu syarru min dha'fi. Yang baik semua datangnya daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton sehingga ke hujungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.